Terima kasih diucapkan kepada adik-adik daripada Persatuan Silat Gayung Naga Sakti Melaka atas persembahan silat sebentar tadi. Sekarang tibalah masanya kami mempersembahkan Dari Jalanan ke Pentas Negara. Persilakan. Dan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri jam 5.30 petang menyatakan Anwar juga dilucutkan daripada jawatan-jawatan yang dipegangnya selaku Timbalan Perdana Menteri dan 20 September 1998, sebuah detik hitam terpahat dalam sejarah negara. Malam itu, seorang pemimpin ditangkap dengan kekerasan. Tetapi dari kegelapan itu lahirlah cahaya, gelombang yang kita kenali sebagai reformasi. I'm committed to the struggle against corruption, abuse of power and cronyism. Di jalanan, jutaan rakyat bangkit menuntut perubahan. Laungan reformasi bergema di setiap pelosok kota. Bukan sekadar slogan, tetapi suara hati rakyat yang menuntut keadilan, demokrasi dan maruah bangsa. Ketika seorang ayah di penjara, seorang isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah bangkit membina harapan. Bersamanya, anak-anak muda seperti Nurul Izzah menjadi simbol generasi baru. Reformasi tidak pernah padam kerana ia diteruskan dengan kasih, keberanian dan juga tekad. Dan Melaka tidak menunggu lama. Pada 10 April 1999, keadilan Melaka itu ditubuhkan. Dengan himpunan pertama mencecah 80,000 hadirin, Melaka menjadi antara kubu awal reformasi. Dan akhirnya
Seluruh jasadku pertahankan daya upaya demi jaminan masa depan. Bertarung raga, bebaskan akal juga pikiran. Bagikan satu semangat, selamatkan sejuta insan. Kerana padamu ku menaruh kepimpinan itu bagumu. Menutup bulu biar dari rebungnya. Selama masa dituai bagi yang tertanam di jiwa. Aku lakukan ini kerana-Mu. Selagi ku berjaya perjuangkan segalanya semua kerana-Mu, kerana-Mu. Terima kasih diucapkan kepada saudara Dani Kurama atas persembahan lagu Kerana-Mu. Baik, terima kasih juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana-Mu lah Parti Keadilan Rakyat terus diperkasa. Berikan tepukan gemuruh untuk saudara Dani Kurama kita. Baiklah hadirin sekalian, tibalah saat dan detik yang dinanti-nantikan oleh semua anggota keadilan. Dengan penuh takzim, majlis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, untuk meneruskan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih. Reformasi, lawan tetap. Terima kasih. Ada lagi semangat. Terima kasih. Terima kasih Surah Syamsul Iskandar, rakan-rakan. Saya tengok YB ku yang pun ada. Terima kasih pemimpin DAP Amanah pun ada, Ketua Adli dan Ketua Komisi Amanah Negeri Adam, Fuzia, Roland, sampai kawan-kawan, dan yang penting pejuang-pejuang lama dan baru dari Melaka. Terima kasih. Baik, saya tentu bila lihat video-video lama tu kadang-kadang terkesan juga sedikit. Kerana hidup ini banyak liku-likunya, banyak deritanya, ya. Tapi itu semua pengalaman harus mengajar kita. Sekarang syukur dengan takdir Allah SWT, kita pegang kuasa bersama rakan-rakan kita DAP Amanah, UMNO Barisan Nasional, GPS dan GRS. Jadi selalu saya tanya, kita kalau mau berjuang, kita mesti laksanakan kata-kata kita. Jangan lepas dah bersara, tidak ada kuasa, kita berleter sana sini, marah orang sana sini. Sekarang kita ada kuasa, masa ini kita harus laksanakan untuk membela nasib rakyat kita. Ada orang kata Anwar janji tak tunaikan, ada yang mengambil masa. Tetapi saya nak bagi tahu, banding dengan yang dulu, kerajaan dulu, minyak turun atau tidak? Bukan Anwar turun, minyak. Minyak yang turun, Anwar boleh turun tangga. Tapi ini kenyataan dia. RM1.99 itu di mana ada negara di dunia yang turunkan harga minyak? Tak ada. Arab Saudi, negara pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Qatar, pengeluar gas dan minyak terbesar di dunia. Harga minyak RM2.60, Malaysia RM1.99. Sebab pertama kita janji, kedua kita nak pastikan dalam kerajaan madani ini kebajikan rakyat diutamakan. Ada orang kata ini bukan kebijakan ekonomi.
Kalau bijak ekonomi, mesti naik harga minyak, kemudian kita berilah suntikan kewangan pada rakyat yang banyak. Saya kata kebijakan ekonomi itu penting untuk tarik pelaburan, untuk dapat hasil, tapi kebijakan ekonomi mesti diseimbangkan dengan kebajikan rakyat. Malaysia pilih kebijakan ekonomi dan kebajikan rakyat, sebab itu minyak. Itu yang kita lakukan. Hari ini alhamdulillah kita mula dengan polis dan tentera. Orang tanya saya, mengapa polis dan tentera? Sebab pertama, kita nak bagi iktiraf peranan mereka. Kita sekarang ini saksikan negara yang aman. Bila aman, selamat, pelabur, pelancong datang. Jangan kita lupa, yang menyebabkan negara itu aman dan selamat ada peranan pasukan keselamatan, termasuk polis dan tentera. Jadi sebab itu pada penjawat awam, 12 tahun polis, tentera, guru, jururawat tunggu naik gaji 12 tahun. Alhamdulillah kerajaan Madani naikkan gaji mulai tahun ini. Yang di bawah naik sampai 30, 25%. Yang atas maksimal 7%. Menteri, timbalan menteri potong 20%. Ini baru kerajaan rakyat. Daripada November 2022 saya ambil alih, gaji menteri, timbalan menteri potong 20%. Kalau tak setuju boleh berhenti. Itu gurau jangan media ambil pula. Ya, Perdana Menteri tak ambil gaji. Sebab apa? Sudah tengok video ni, video tadi. Betul, saya susah, tetapi ramai yang sokong untuk orang susah. Jadi bagaimana saya berpegang jawatan, ada allowance ahli parlimen cukup, kereta percuma. Tadi terbang daripada Sandakan, dari Sandakan Sabah 2,5 jam sampai ke Melaka dengan pesawat. Itu pesawat dapat terbang kerajaan, cukuplah. Tapi tak mau jadi Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri. Hidup Melayu, tolong rakyat. Tengok-tengok akaun 1 bilion, anak ni 0,5 bilion, anak ni 1 bilion. Apa dia pemimpin apa macam ini? Ada Menteri Kewangan, harta 2 bilion di sini, 1 bilion di negara luar. Tak boleh lagi dah, saudara. Nak jadi pemimpin mesti jaga maruah amanah, jangan curi harta rakyat. Itu dasar kita. Ini pun ada orang kesianlah, jangan dendam. Apa punya rakyat macam ni? Gaji ke mana naik, harga nak turun. Pemimpin curi, tak apalah, Anwar turun. Saudara, saya nak sebut di sini, dan sudah dah dengar, orang lama dah dengar, kamu pukul aku, orang Melaka pula tu, aku maafkan. Kamu telanjangkan aku maafkan. Kamu penjarakan aku maafkan. Kamu aibkan aku, isteri, anak-anak aku maafkan. Apalagi aku sudah Perdana Menteri. Tetapi kamu curi harta rakyat, harta negara, bukan harta aku pribadi. Aku tidak maafkan. Aku nak korek, dapat balik uang itu. Dan dana itu kembali kepada rakyat. Bagaimana nak naik gaji penjawat awam? Bagaimana nak tambah allowance? Bila ada pemimpin asyik curi, ajar, pelajar daripada pengalaman ini. Sebab itu naik. Berapa naik gaji tahun ini? Tahu tak? 2025 kita naik gaji tambahan berapa? 10 bilion ringgit.
Oh, orang kata Anwar janji, bohong. Bohong apa? 10 bilion tambah tahun depan 2026. Berapa naik gaji polis, tentera, guru, jururawat, technician, pegawai pejabat bandaran, tukang cuci, technician yang peringkat rendah. Semua kita nak naikkan. Berapa kos tambahan tahun depan? 18 bilion ringgit. Tak apa, susah cari, tak apa kita cari. Jimat belanja. Ini bila ada tender, bila ada nak beli senjata, nak buat projek, tak payah tender. Projek tempatan banjir berbilion ringgit, tak perlu tender. Runding. Sakau belah kiri, sakau belah kanan, naikkan harga. Ya, tak boleh lagi. Kita kena jimat. Cepat selesaikan masalah. Jangan curi harta rakyat. Saya nak terangkan saudara, biarlah saya tak peduli, makilah aku sebanyak manapun. Kerana kelompok-kelompok kaya ni dia pakat. Hari-hari dia kontrol sebahagian daripada media, dia kontrol social media, dia ada wang bantu setengah-setengah NGO, dia ada dana bantu setengah-setengah parti. Sebab itu parti pembangkang tak pernah cakap soal rasuah. Orang curi berbilion-bilion dia diam, dia kecam kita. Janji tak tunaikan. Apa tak tunaikan? Saya janji jaga pelihara rakyat di bawah, naik gaji tahun depan tambahan 18 bilion ringgit. Ni yang ramai yang ada. Saya nak tanya, dapat dan STR tunai rahmah kepada Aisara, tahu tak tahun ini berapa kita belanja? 15 bilion ringgit. Ini Malaysia, ini negara madani. Dia tumpu masalah rakyat. Kerja kena kerja. Bawa pelaburan itu kerja kita, urus ekonomi kerja kita, tapi kena jaga rakyat. Berapa STR dan Aisara? 15 bilion ringgit. Itu pun ada yang terima. Bohong, tak dapat apa. Ada juga yang macam tu. Malki Hamun, tak ada apa-apa. Aisara, Allah, 100 ringgit sahaja. 100 ringgit yang dapat ada. STR ini tambahan Aisara 100 ringgit. Nak terima kasih ke tidak? Terima kasih. 10 bulan belanjawan ni saya fikir tambah tu. Kalau ada isi marah saja, marahlah kamu. Tambah 500. Nak tambah ke tidak? Ini kerajaan madani. Kerja kita jaga dan bela nasib rakyat. Bila kita tubuh parti keadilan rakyat dulu, kemudian bersama-sama dengan rakan-rakan kita DAP Amanah, apa yang kita janjikan? Ada kuasa, laksanakan sebaiknya, hentikan rasuah dan penyelewengan, guna dana bela nasib rakyat. Jadi rakan-rakan keadilan DAP Amanah, kita tunaikan janji itu sekarang. Jadi belanjawan 10 hari bulan. Gaji janganlah gaji baru naik, tolong jangan. Polis gaji tahun depan akan tambah lagi. Baru dia sekarang saya kata naik sebahagian, tahun depan bagi penuh. Baik. Tapi insya-Allah itu sebabnya kita kena bersatu. Tengok majlis, tengok parti mana di Malaysia macam ni, Melayu ramai. Ada tangan Melayu? Cina orang kali. Cina, ada Cina? India, ada India? India kuat sekali. Ya. Ini Sarawak apa ada Sarawak? Orang Ulu Sarawak ada, Melayu Sarawak apa ada di sini? Ini menyebut sini pasal apa? Sibuk untuk bantu perjuangan. Terima kasih. Reformasi. Jadi saudara saya nak terangkan ini, mudah ke turun minyak? Ada kawan-kawan saya luar negara, pemimpin-pemimpin, dia teks saya. Wah, dia kata,
Anwar Utilities, dia pening kepala. Dia nak jawab pada rakyat bagaimana. Saya kata saya bukan nak singgung negara lain. Saya nak tunjuk bahawa negara madani ini, apa dia madani? Ada kasih sayang, ihsan, ada rahmah. Politik penting, tapi bukan politik kuasa untuk kaya kan. Jadi sebab apa kaya? Kamu Perdana Menteri mesti kaya. Sebab apa kaya? Kamu Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kau tak kaya, bodoh lah. Ini yang rosak negara ni. Tapi saya tengok dalam kempen-kempen pemagang, tak, dia tak pakai itu. Oh, minyak 300, patutnya 400 liter. Tak, saya nak pergi ceramah, nak dakwah, tak cukup 300 liter. Itu dia kerja ni. Fikir yang ramai ni cukup tak 300 liter? Lebih dari cukupnya. Naik motor pergi balik Kuala Lumpur tiap-tiap hari. Ya, kita buat. Nak sempurna, perfect. No system is perfect. Ini percubaan kita. Bila kita bincang, saya nak beritahu apa yang berlaku. Bila kita bincang mulanya, cadang 150 tak cukup. 200 ini dah 90%. Rakyat muda 200. Kira-kira dah 250. Mana tahu kadang orang itu isteri pertama Melaka, isteri kedua Serban. Dia berulang jauh sikit. Dan saya tak cadang. Saya beritahu mana-mana. Pejabat 2. Pejabat Perdana Menteri, Pejabat Menteri Kewangan. Rumah 2. Satu rumah rasmi Perdana Menteri, satu rumah saya yang saya duduk sekarang di Sungai Loh. Isteri 1. Jangan bilang lagi. 1 sementara waktu. Itu gurau. Jangan. Buzia ni kan Buzia kan dia telefon bagi tahu Azizah, saya jawab masalah. Baik, itu gurau. Tapi maknanya pada saya sebut, kita guna kuasa. Ya, kuasa kita kena guna. Tolong rakyat. Ini penting. Tumpulah ni Melayu, ada Cina, ada India, ada orang Sarawak, ada. Tumpu masa ini lah. Negeri kita aman, stabil. Tengok negara-negara jiran, rendah. Thailand baru, Perdana Menteri baru. Saya baru kenal nak dulu, okey tukar. So Thailand tukar lagi. Jadi kita ni stabil. Bila stabil, tumpu pembangunan ekonomi dan pelihara kepentingan rakyat. Ini dah tunjuk. Oh, ini China nak ambil alih DAP. Ini DAP problem. Dia asyik DAP masalah. Ekonomi rosak, DAP. Aksiden motor ni DAP. Itu macam mana? Dia terlambat pergi program ni DAP. Sesat jalan. Tak boleh, sudah. Dan orang bawah, orang atas ni selamat semua. Kena jaga. Yang hasut ini benci Cina. Ada saya tengok pemimpin asyik hasut benci Cina. Tapi bila ada projek, dia pakat dengan Cina. Jangan buat apa kita kena tipu. Saya tak musuh Cina. Kalau tanya saya berhenti, saya nak bangkit jaga orang Melayu. Orang Melayu majoriti negara ini. Saya nak orang Cina rasa ini Anwar a good man, fair man, jaga kepentingan orang Cina, hak orang Cina dan anak-anak Cina sebagai anak-anak kita. Saya nak India. Haji, okey Haji ya? Haji, dosen mana? Ya, kita nak India, orang India. Walaupun dia 8%, 9%, kita nak sebahagian pada kita. Apa ruginya? Anak India berjaya, anak Malaysia berjaya, anak Cina berjaya, anak Malaysia berjaya. Sabah, Sarawak, begitu juga. Saya pergi kempen semua. Saya pergi Roland ya, dengan Zul, Abang Zul, pergi ke Sarawak, saya bantu. Semiconductor, yes. Wafer fab, factory, move, bantu. Sabah, tadi saya sampai dari Sabah, bantu, tolong mereka. Balik Pulau Pinang begitu juga. Melaka, pelancongan, ENE, semiconductor, tadi mesyuarat, bantu. Itu cara kita. Kita pilih, kita bantu semua. Ada anak Melayu kurang, tambah kemudahan bagi mereka. Ada anak India, bantu mereka. ST
Ada saja 1 bilion ringgit. Tapi ada setengah orang India kata ye punci. Ini kasih le tambi. India punya masalah bukan saja mitra lah. STR saja 1 bilion ringgit. Jadi kalau tak ada apa-apa, cakaplah dengan baik. Anwar, ini kita kurang sikit. Anak kita mau belajar, boleh tolong. Itu cara kita. Jangan musuh. You cakap banyak bagi orang Melayu marah. Orang Melayu jawab pula, dah gaduh pula. Jadi saya harap kita faham itu. Negara ini mesti bersatu. Semua kaum anggap sahabat, keluarga kita, angkat semua bagi maju. Keduanya, pimpinan yang kita pilih mesti jaga, jangan sekau. Ada orang kata, pasal apa ambil tindakan kepada kerajaan dulu dan kerajaan sekarang. Saya nak bagi tahu, ahli parlimen pun ada di sini. Kita tak kecuali. Kalau you ada bukti, ahli parlimen atau menteri keadilan ke DAP ke amanah ke Sabah Sarawak ada kes curi tanah, curi rasuah atau terlibat rasuah, bagi tahu. Saya nak pastikan SPRM terus geledah. Saya tak peduli siapa. Tapi kalau ada bau-bau ni seorang pemimpin kerajaan Madani yang terlibat dalam campuran di Sabah, ada video mengatakan dia terima duit sebagainya. Hari ini keluar video, esok Tan Sri Azam SPRM kata kita akan terus siasat. Malam esoknya terus siasat. Itu dasar kita. Tapi dia kata Anwar bohong. Ini kerajaan rasuah yang mana? Ada setengah anak muda diperalatkan cerita kononnya, kita lindungi 1-2 orang rasuah. Pernah dengar dia komplain bilion ringgit yang diambil negara kita, yang kita siasat, semua diam. Apa? Orang kaya yang rasuah boleh dibiarkan begitu saja. Orang curi motor, geyuh genah kita tangkap dia. Orang sogok wang, marah bukan main kalau RM500, RM1,000. Ini bilion ringgit ambil untuk negara, beli harta di sini, buat bank di Afrika, beli harta di London. Banyak yang kononnya profesional yang pertahankan. Apa jenis manusia begini? You are just alat untuk pertahankan rasuah. Malu kamu begitu. Anda pergi kampung, hidup Melayu. Pergi kampung, ini Perdana Menteri bohong. Saudara, kita gunakan kuasa untuk bela nasional. Saya tegaskan, pergi semalam pagi di Sandakan, kawasan Banjir, Cerun, Maktab Perguruan Rosa. Tanggungjawab kita Kerajaan Persekutuan bantu. Ada kawasan di Inanam, banjir, kawasan kelompok orang miskin, segera perlu tambahan 39 juta ringgit. Saya luluskan segera, kerana saya tak mau kata untuk orang kaya, orang besar kita bantu cepat, untuk orang susah tidak kita bantu. Saya bantu. Ada satu sekolah di Inanam, sekolah satu blok batu, okey. Satu blok papan, taif. Tingkapnya pun nampak macam goyang-goyang. Saya bagi tahu Fadlina, Menteri Pendidikan, bagi projek hari Isnin, saya akan arahkan supaya kita bangunkan projek itu semula. Ini dia. Baru reformasi betul. Kita kerja, kita turun. Semalam di Sandakan, Tawau, di Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan. Turun ke belakang. Saudara, kita kena kerja. Orang yang hamun, maki hamun tu hari-hari dia buat. Tapi orang ini, sekali lagi saya tegaskan, tak pernah cakap soal perasuah-perasuah besar. Dia jadi pelindung kepada perasuah. Siapa bayar mereka untuk pertahankan ini semua? Orang yang rasuah. Saya dulu masa reformasi, sudah ingat ya, kawan-kawan lama ada Adli ya,
Kita ingat lawan rasuah, kita ingat senang. Oh, kalau lawan rasuah semua orang sokong. Sekarang baru saya tahu lawan rasuah, penyokong perasuah beramai juga. Ya, susah rupanya. Bertahan di parlimen pembangkang, tak pernah sokong, maka bangun pula. Kita janganlah dendam, kita janganlah ambil tindakan pada orang yang banyak berjasa dan pandai berniaga. Kamu ni ketua pembangkang apa? Ini ketua pembangkang menjadi perkakas bagi perasuah. Patut dia kata, kami mau SPRM siasat dan terus bagi bukti. Kalau tidak ada bukti, tak boleh teruskan. Tidak, kami simpati dengan perasuah-perasuah ini. Nasib baik saya Perdana Menteri, saya kena cakap berlapis sikit. Kau tak boleh lesing. Ya, kena ingat ni, dia datang bersyarah maki hamun. Ada ni ahli parlimen Yasin, Kulu Nazila. Saya jarang nak komen tentang manusia, tapi cara cakap ni, moral kita sudah rusak. Apa dia ni? Tok Guru apa macam ni? Mengapa masa dulu dia perintah judi tambah ke tidak? Masa PAS bersama kerajaan, judi tambah atau tidak? Moral kita sudah rusak. Betul ni. Ya, cakap ikut nafsu tapi berserban, cakap berlapik dengan agama. Kalau dia kata, Anwar, kami mau supaya langkah-langkah baiki akhlak sesuai dengan Madani, kamu jangan cakap tu, tingkatkan. Saya terima. Tapi janganlah kata kita ni bawa kita menentang Islam. Di mana yang kita menentang Islam? Peruntukan Islam tambah, Mahtafiz, anak-anak hufaz dibawa ke Tibet, dibagi latihan pertambahan. Itu dia. Tetapi bila dihina, itu yang dengar tu pejabat Allahu Akbar. Sekali lagi saya minta maaf, saya selalu tak ulas mana-mana orang perorangan paling media, apalagi sekadar di parlimen. Tetapi saya lihat keterlaluan guna agama dengan yakin negara yang sekular, yang liberal, yang bawa hasut agenda Yahudi. Saudara, bandinglah kerajaan Madani ini dengan Perikatan Nasional. Sakaunya, program Islam mana yang dibuat di Kementerian Pendidikan? Judi sudah tahu dia tambah dari 8 sampai 22. Ya, masa kerajaan Perikatan Nasional kita turun balik menjadi 8 seperti dulu. Ada kelemahan? Ada. Sebaiknya apa? Sebaiknya hapus semua. Tetapi untuk orang PAS atau Bersatu kritik, tak boleh sabar sebab kamu naikkan jadi 22. Jadi saudara-saudari harus tahu ini semua. Sebab itu dalam reformasi kita ajar apa? Kita ajar pemikiran yang kritis. Kita ajar tegur dengan fakta. Kita ajar keberanian. Kita tidak ajar umpamanya menyerang orang kafir munafik tanpa apa-apa bukti. Kita ajar berani betul menjaga rasuah. Benar atau tidak rasuah? Benar. Kita bicara dah puluhan tahun, bukan saya, orang PAS di AP pun lama bicara soal keterlanjuran itu. Saya ingat lagi buku Lim Kit Siang, awal-awal lagi mendedahkan skandal-skandal. Kita hanya laksanakan. Ini apa sebab penting soal tata kelola dan lawan rasuah? Sebab kalau tak tegas, uang enggak ada, disaka oleh pemimpin-pemimpin. Kita kena tegas, jimatkan, baru nak dapat. Kalau tanya 10 bulan bagi apa? Saya jawab,
bagi sokongan kepada kita bersihkan negara ini daripada penyakau-penyakau. InsyaAllah wang pulang kepada rakyat. Ini yang kita janjikan dan insyaAllah kita tunaikan. Malaysia hari ini terkenal, alhamdulillah. Bukan saja ASEAN, kita bawa lagi Timor Leste, anggota ke-11 ASEAN. Di bawah Malaysia sebagai pengurusi, kita ajak Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN pertama kali dalam sejarah. Di bawah kita sebagai pengurusi, kita minta pemimpin tentera Myanmar, saya jumpa dia di Bangkok dan baru-baru ni di Beijing, kata nak selesai semua tak boleh lagi. Tak apa, saya mula dengan 2 syarat. Apa dia 2 syarat? Pertama, hentikan keganasan bom, musnahkan kampung-kampung di Arakan, di Karen dan di Rakhine di mana Rohingya ada. Kedua, syarat kedua, kita letakkan hospital tentera, field hospital di Myanmar selepas gempa bumi. Syarat kedua apa? Bantu semua, jangan pilih kasih. Orang yang sokong kamu, orang yang tak sokong kamu, yang sakit mesti dibantu. Saudara, pertama kali dalam 10 tahun kedua-dua syarat ini diterima, kampung-kampung orang Islam Rohingya itu diselamatkan. Ya, tapi ada orang terima kasih, dia makinya kita lagi. Selesai masalah belum? Rohingya masih ada di sini. Tetapi permulaan yang penting, hentikan keganasan. Kita tegas. Oleh dah tegas kita, alhamdulillah. Kita diminta selesaikan ketegangan di antara Kemboja dan Thailand. Bayangkan Malaysia. Orang kita ada. Saya, Kementerian Pertahanan, Parlimen Tentera, Kementerian Luar, semua pakat cari jalan dan alhamdulillah Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Kemboja datang setuju gencatan senjata di bawah pengawasan kita. Jadi itu pun dikecam dia lagi. 26, 27, 28 Oktober, 25 sampai 28 penting. Perdana Menteri China Li Qiang, Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, Perdana Menteri Itali, Perdana Menteri Canada, Presiden European Union, Perdana Menteri Australia, Jepun, Korea, India, New Zealand akan datang ke Kuala Lumpur. Ada orang kata, oh haram. Ada ustaz kata haram Anwar kena jemput Donald Trump. Saudara, saya nak gunakan peluang kesempatan itu nak bagi tahu pendapat pandangan kita, termasuk soal Gaza dan Palestin. Buat apa dia jerit di sini dia tak dengar. Keduanya, walaupun kita ada hubungan dengan dia, bukan kita setuju semua dengan dia. Kita jemput Perdana Menteri Li Qiang, kita datang kembali. Hari itu Presiden Xi Jinping, sistem dia sistem komunis, sama dengan kita? Tidak. Tapi dia berniaga dengan kita, dia berdagang dengan kita, dia baik dengan kita. Kita setuju semua dengan dia? Tidak. India, banyak masalah orang Islam bangkitkan, tapi kita berdagang dengan India. Perdana Menteri Narendra Modi datang, ada banyak yang kita hubungan baik dengan dia, tapi setuju dengan semua dengan dia? Tidak. Amerika Syarikat pun begitu. Presiden Erdogan 2 jam dengan Presiden Amerika di Washington DC. Semua negara Arab ada pertemuan dengan Donald Trump di New York, termasuk Presiden Indonesia. Wah, kita tak boleh, Malaysia jangan. Ini susahkan rakyat buat apa? Berapa ekspor kita ke Amerika? 200 bilion ringgit. Berapa pekerja rakyat kita di Melaka, di Pulau Pinang, di Kulim, di Selangor, di Johor yang bergantung dengan syarikat Amerika? Puluhan ribu orang.
Perdana Menteri bila berucap, dia kena jaga. Jangan dia menyebabkan puluhan ribu orang hilang kerja. Jadi ini yang dikatakan kebijaksanaan dalam politik. Dalam sejarah Islam, gunding Rasulullah SAW gunding dengan orang yang dia setuju, orang yang tak setuju, termasuk orang yang menolak Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib gunding dengan Muawiyah, setuju tak setuju dalam banyak hal. Saudara, kita pun begitu. Ada orang Islam yang kita setuju dan kita tak setuju, ada yang bukan Islam. Tapi saya tahu hal ini akan dibangkitkan. Nak tunjuk hero masing-masing, termasuk oleh Tun Mahathir. Tun Mahathir pun bagi kita tahu, jangan jemput Trump. Yang kamu dulu Perdana Menteri, kamu jumpa Reagan bersama. Masa itu Reagan tak sokong Palestin. Masa itu Reagan biarkan Israel menyerang Palestin, bukan hari ini. Dah puluh tahun lah. Jadi kita ada hak. Tapi inilah pemimpin. Bila dia ada kuasa, dia cakap lain. Bila hilang kuasa, marah lagi. Saya pun tak, malah ada jawabnya dah. Jadi saya harap hal ini janganlah dijadikan bahan politik. Ya. Ini di mana Malaysia diangkat, diiktiraf. Janganlah khianat. Jangan cemburu kerana kerajaan Madani ini berjaya. Jangan khianat kerana orang bagi perhatian di Malaysia. Jangan sabotaj usaha kita. Saya nak tekankan hal ini. Kena ingat, mana ada peluang Malaysia diiktiraf begitu, orang hormat kita, meniaga kita senang, orang datang melabur di sini, anak-anak kita dapat kerja, kita gunding senang, bagi tempat, latihan, program, mesyuarat kita dengan semua. Itu hanya bagi selalu pelaburan, pekerjaan, latihan. Ini yang kita suarakan. Minta mereka juga dukung, bukan pergi cuti. Saya pergi Timor Leste sampai petang, program terus sampai esok pagi, habis program terus balik. Bukan kita pergi cuti, saudara. Tapi ini Perdana Menteri yang jalan saja. Kalau dulu, lihatlah, kalau dulu yang berjalan sampai hari ini, esok off main golf, lepas main golf program esok pagi, petang shopping. Tak usah merang itu. Kalau betul orang ini bercakap atas nama Islam, atas nama Melayu, dia kena jaga akhlak, dia kena jaga kebenaran yang diutarakan. Dia jangan hanya kata kita bohong. Saya nak tanya bohong apa. Harga barang kita cuba turunkan, minyak mentah kita turunkan, minyak RON95 kita turunkan, gaji kita naikkan, air sara STR kita naikkan. Jadi ada yang belum kita buat, ya. Ada yang belum baik, ya. Ada yang masih perlu diperbaiki, ya. Tapi kita cuba buat. Belum pun cukup 3 tahun kita buat sedaya mungkin. Dan ini sudah juga tahu, ini bukan kerajaan keadilan, kerajaan PH sahaja. Ini kerajaan PH bersama UMNO Barisan Nasional, bersama GPS, bersama GRS. Rakan-rakan tahu, semuanya kena runding. Ada yang boleh kita lakukan, tak boleh semua. PAS patut tahu begitu. Kamu dulu yang pakai Kerajaan Nasional buat apa? Mana dia Undang-Undang 355? Sampai menangis, sampai macam nak gerak punya nak. Lepas tu dia 3 bulan tak buat apa. Kita lakukan, bawa ke Balai Raja, bawa Permalik Kebajuan Islam, bincang tentang usaha mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Tapi kita draw the line. Jangan ganggu hak orang bukan Islam. Angkat martabat orang Islam dan Mahkamah Syariah, tapi jaga semangat perlembagaan negara kita. Bukan untuk menekan orang lain. Orang Buddhis, orang Hindu, orang Kristian itu hak dia masing-masing. Itu prinsip kita. Oh, ini maknanya kelemahan. Kita buat. Kamu kata kelemahan, kamu tak buat. Ini dia bagi saya reformasi. Reformasi sekarang ukur bagaimana kita nak jaga rakyat.
belanjawan 10 bulan, bagilah peluang saya fikir lagi bagaimana nak bantu lagi rakyat Pusat. Saya tegaskan semula, tak ada negara yang turun harga minyak. Bandinglah harga, bukan saja dengan Singapura, kita RM1.99, Singapura RM9, Indonesia, Thailand, Filipina, semua termasuk RM3, RM4. Kita RM1.99. Cukup. Kalau boleh, kalau ada upaya, saya turun lagi. Tapi itu saja upaya saya sekarang ini. Ya. Jadi mudah-mudahan semangat reformasi itu berkuat. Sebab apa saya buat itu? Saya tak pernah. Sebab itu bila saya tengok, walaupun saya sedih lihat video-video lama, ini mengingatkan saya, orang yang sokong kita ini orang yang bawah macam Sultan. Dan dia harapkan Anwar, rakan-rakan keadilan, DAP, Amanah dan kawan-kawan lain, bila perintah, jaga kami yang di bawah ini. Dan itulah yang saya cuba adakan. Perkuatkan jentera parti, tambah ahli, perkuatkan jentera parti, perkuatkan semangat anak-anak muda, dan supaya kita lawan tetap reformasi, lawan tetap membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, atas ucapannya sebenarnya. Dijemput Datuk Seri Samsul Iskandar selaku pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Melaka untuk menyampaikan artis